Sabar dulu. Hai kan? Oh, patin. Patin Dah buah. habiskan kau. Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku ada trip ke Pulau Ketam sama kawan-kawan kerjaku. Ni nak packing barang masuk dalam bot. Member bot semua dah standby dalam bot. Kita ada 4 player. Let's go. Ke port tu korang akan lalui tempat macam ni lah. Korang boleh santai tengok pemandangan. Walaupun kau tahu nanti kau akan kumpau, tak apa, kau relax dulu, kau ambil pemandangan indah dulu kan. Cuci, kau tengok sini. Kalau kau berani kau boleh baling kat sini. Pasti tak ada apa-apa, pasti tak lekat punya lah, kau jangan risau. Ranting-ranting kat bawah air tak ada, kau jangan risau. Bunga habis mau percaya nanti Kang. Jambatan Ribah. Korang lalu sini korang kena hati-hati sikit sebab atas ni tempat orang mancing. Korang kena usah-usah sikit tali-tali. Kau bagi tahulah kat tekong tu, tolong jadi mata tekong. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later. Yang baju kuning ni Mizi, kaki pari sedang berbaling. Ya, itu dia. Yang kedua Apit, kaki jenahak. Yang last kali yang belakang tu Kamal, kaki lepas berduri. Tekong kita hari ni sekadar di pinggiran. Orang boleh tengok Facebook, TikTok, semua adalah macam-macam. Sentiasa update status. Trip hari ni agak macam kurang lah. Mungkin sebab air kurang cantik kot. Lebih pada jalan-jalan je, tengok jadi mandor sahur. Wait a minute. Who are you? Boleh lah ambil angin apa semua kan. Okay, jumpa next trip.